الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأتلف به ألسنتنا وقوي به جناننا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang pertemukan kita pada malam ini, pertemuan di alam maya ini bagi kita sama-sama ikuti bertangan berkenaan dengan metodologi qiraat Ibnu Amir. Jadi alhamdulillah Allah Taala panjangkan usia kita. Selamat tahun baru pada semua. Kita bertemu yang terakhir adalah pertemuan tahun lepas, selesai pembentangan berkenaan dengan metodologi qiraat Abu Amr. Jadi mudah-mudahan kita semua dirahmati dan juga diberkati oleh Allah. Semoga juga tahun ini 2022 lebih baik daripada 2021. Bertambah amalnya insya-Allah, bertambah sihat afiat insya-Allah, bertambah ilmu dan juga mudah-mudahan kita dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada penganjur iaitu RH Qiraat Center yang mengadakan program atau menganjurkan program pada malam ini dan juga kepada tim yang bantu memudahkan untuk kita sama-sama mengikuti program pada malam ini, ya. Kak Lina, Kak Ros dan juga Kak Liza dan yang lain-lain lagi. Alhamdulillah, ya. Baik. Ini adalah pertemuan yang pertama bagi pembentangan metodologi qiraat Ibnu Amir. Ini tuan-tuan dan puan-puan juga boleh bantu untuk mewar-warkan lagi ataupun menjemput kenalan-kenalan yang lain untuk sama-sama kita belajar satu qiraat daripada qiraat 10. Daripada qiraat, insya-Allah. Sihat semua? Panjang cerita baru tanya khabar. Alhamdulillah. 2021 alhamdulillah, Datin Raja selesai khatam dengan Ustaz Qiraat Hamzah, dan 2021 juga dapat pertemukan secara live, secara bersemuka kali pertama di sini dan kali kedua di rumahnya, juga yang ikut sama-sama, ya. Mudah-mudahan ada pertemuan lagi selepas daripada ini insya-Allah. Okey, pengenalan qiraat Ibnu Amir. Sebenarnya secara ringkas Ustaz pernah bentangkan pengenalan Ibnu Amir lebih kurang 2 jam saja satu pertemuan. Untuk pengisian ada sekali tu dijemput. Jadi sekali lagi kita bincang dan lebih perincikan tentang manhaj ataupun metodologi qiraat Ibnu Amir ni, ya, insya-Allah. Bermakna kita telah selesai beberapa qiraat dah sebelum daripada ini. Okey, ini sesi yang pertama. Okey, sebelum daripada kita masuk kepada manhaj qiraat Ibnu Amir yang taklah banyak perbincangannya, insya-Allah beberapa kali pertemuan sajalah selesai usul qiraat Ibnu Amir ini. Kita sekali lagi buat imbasan tentang nama-nama imam qiraat berserta perawi. Biar sampai ingat, yang belum ingatlah. Yang dah ingat tu alhamdulillah makin ingat. Kita dah selesai belajar usul qiraat Nafi' melibatkan qalun dan riwayat Warash, ya, riwayat qalun dan riwayat Warash. Kemudian kita juga sambung pula seterusnya qiraat Ibnu Katsir juga selesai, melibatkan perawinya Al-Bazzi dan Qumbul. Dan tahun lepas yang terakhir kita bincang tentang Abu Amr,
iaitu perawinya Ad-Duri dan As-Susi. Dan yang keempat, ini adalah Ibnu Amir yang kita nak bincang sekarang ini. Mungkin beberapa kali pertemuan selesai tentang Ibnu Amir melibatkan perawinya Hisham dan Ibnu Zakwan. Ya. Dan yang kelima juga kita telah belajar iaitu qiraat Asim, perawinya Syu'bah dan Hafs sudah dibentangkan. Begitu juga qiraat Hamzah, Khalaf dan Khalad, ini yang pertama sekali pembentangan daripada Ustaz tentang usul qiraat. Kita ambil qiraat Hamzah, Khalaf dan Khalad. Jadi bermula daripada 1, 2, 3, 5 dan 6 semua dah selesai hingga yang 4. Bermakna kita ada beberapa qiraat saja lagi untuk habiskan atau selesaikan manahij qura daripada imam-imam qiraat 10 menurut Thariq Asy-Syatibiyah dan Thariq Ad-Durrah. Okey, jadi yang ketujuh Al-Kisai insya-Allah akan datang, perawinya Al-Laits dan Ad-Duri. Yang ke-8 Abu Ja'far, perawinya Ibnu Wardan dan Ibnu Jammaz. Yang ke-9 Ya'qub, perawinya ialah Ruwais dan Rawh. Yang ke-10 Khalaful Ashir, perawinya Ishaq dan Idris. Itulah nama-nama imam qiraatnya. InsyaAllah lama-lama tuan-tuan puan selalu disebut nama-nama ini, insyaAllah akan ingat. Macam adik-beradik, macam anak-anak sendiri, macam keluarga sendiri, nama-nama yang selalu kita sebut kan, kita ingat. Okey. Ini dah dalam Arab lah, ya, bermula daripada cuma susunan diletak Asim dulu. Tak apalah. Ya, ini daripada Al-Qura'ul Ashar. Okey, ini boleh dapat daripada internet, tuan-tuan dan puan boleh cari dalam internet banyak sangat. Nak salin mungkin susah nak tulis tu, boleh cari dalam internet aja, download. Okey, baik, kita bincang yang pertama, kita kenali dulu siapa dia Imam Ibnu Amir. Secara ringkas, ya, kita perkenalkan dulu siapa dia Imam Ibnu Amir yang kita nak belajar metodologinya ataupun usulnya. Okey, Ibnu Amir Asy-Syami. Kalau Nafi' kita sebut Al-Madani. Kalau Ibnu Katsir Al-Makki. Kalau Abu Amr Al-Basri. Ibnu Amir ini Asy-Syami. Ya, dinisbah kepada Syam. Nama penuhnya ialah Abdullah bin Amir bin Yazid ya, bin Tamim bin Rabi'ah bin Amir Ad-Dimashqi, yang lahirnya pada tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah dah lahir. Beliau merupakan imam tertua dan sanadnya pula adalah sanad tertinggi di kalangan qurra yang 7. Pakai yang 10. Maknanya kenapa dia jadi yang tertinggi? Sanad yang tertinggi. Bila sebut sanad yang tertinggi tu maksudnya apa? Dia merujuk kepada jaraknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ataupun bezanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dekat. Itu dipanggil sanad tertinggi. Kalau kita biasa dengar, oh Syekh ni sanad tertinggi, fahamlah tu. Di antara dia dengan Rasulullah tu dekat. Jadi dia yang tertinggi sebab usia dia. Dia lahir 8 Hijrah lagi. Di kalangan imam-imam qiraat yang lain. Merupakan yang tertua lah. Dan semasa wafat Rasulullah SAW, usia dia 2 tahun. Dan dia mengambil bacaan daripada Abu Darda, Uwaimir bin Amir bin Zaid bin Qais. Itu daripada gurunya. Dan langsung daripada Rasulullah SAW. Maknanya daripada gurunya Abu Darda ini, terus daripada Rasulullah SAW. Kalau kita masih ingat lagi, imam-imam yang lain ambil daripada gurunya, ya, gurunya pula ambil daripada kalangan sahabat. Kemudian daripada sahabat baru sampai Rasulullah. Ada 2, 3, ada 2 lagi nama yang nak boleh sampai pada Rasulullah. Tapi Ibnu Amir ni lepas Abu Darda Uwaimir terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey.
Dan dia juga, selain itu, dia juga ambil bacaan daripada Abi Hashim Al-Mughirah bin Abi Shihab bin Amr bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Kalau mengikut tarik yang ini, track yang ini ataupun sanad yang ini daripada Abi Hashim masuk kepada Sayyidina Osman. Ya, melalui Sayyidina Osman bin Affan dulu, kemudian baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau daripada track yang tadi ataupun tarik yang tadi, lepas daripada gurunya terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibn Amir bukan itu saja gurunya, ada lagi guru yang lainnya, iaitu antaranya ialah Abi Hashim Al-Mughirah yang ambil daripada Osman bin Affan. Dan Osman pula ambil dari bacaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dia pernah menjadi imam beberapa tahun di Masjid Jami' Al-Umawi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan juga sesudah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan pegang jawatan antaranya imam, qadhi dan guru qiraat Al-Quran. Di kalangan qurra yang 7 dan 10, beliau dengan Abu Amr berketurunan Arab sejati, ya. Bukan kacukan apa-apa, dia memang Arab sejatilah, memang asal Arab. Dan perawinya yang masyhur ada dua, tadi kita dah sebut, namanya Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan nanti yang melibatkan dua perawi ini, iaitu Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Mana-mana hukum ataupun sekiranya antara Hisham dan Ibnu Zakwan bacaannya sama, hukumnya sama, kaedahnya yang sama, maka kita nisbahkan terus itu adalah mengikut qiraat Ibnu Amir. Tapi sekiranya kedua-dua perawi ini ada perbezaan, maka kita akan sebut ini mengikut riwayat Hisham dan ini pula mengikut riwayat Ibnu Zakwan. Boleh faham? Ya? Itu cara kita nak sandarkan. Jadi kalau kita kata ini bacaan mengikut Hisham, kita fahamlah Ibnu Zakwan mungkin berbeza dengan Hisham. Tapi kalau kedua-duanya sama, kita cuma sebut ini mengikut bacaan Ibnu Amir. Cuma tuan-tuan dan puan-puan jangan keliru pula kalau kita kata ini bacaan Hisham, ini bacaan Ibnu Zakwan, nanti ditanya pula Ibnu Amirnya macam mana? Ibnu Amirnya macam mana? Tak perlu tanya lagi Ibnu Amir macam mana, sebab bila dah sebut nama perawinya, dah pasti mereka ini ambil daripada gurunya Ibnu Amir. Itulah bacaan Ibnu Amir juga. Ya. Jadi kalau katakan Hisham atau katakan Ibnu Zakwan, itu apa yang mereka bawa daripada Ibnu Amir. Cuma berbeza cara bacaan antara dua perawi walau guru yang sama. Kita dah jelaskan sebelum daripada ini kenapa boleh berlaku perbezaan bacaan walaupun daripada guru yang sama. Kita dah sebut sebelum ni, ya, dengan membawa kisah yang berlaku kepada Syu'bah dengan Hafs. Syu'bah dengan Hafs, bila Hafs tu tanya kenapa boleh berbeza bacaan antara dia dengan Syu'bah sedangkan gurunya sama, siapa? Asim menjelaskan kenapa boleh berbeza. Dia jelaskan apa yang diajar oleh Syu'bah mengikut daripada gurunya yang lain, apa yang diajarkan kepada Hafs mengikut gurunya yang lain. Itu boleh berlaku perbezaan bacaan tersebut. Ya. Okey. Meninggal dunia pada hari Ashura, tahunnya 118 Hijrah. Panjang juga usia dia, 8 Hijrah lahir, meninggal 118. Jadi 110 usia, lebih kurang 110 di Damsyik pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Okey. Selesai. Itulah secara ringkas, ya tuan-tuan dan puan-puan, secara ringkas biografi ataupun biodata bagi Imam Ibnu Amir. Nanti kita akan tengok pula, mengenali pula siapa dia Hisham, siapa dia Ibnu Zakwan pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Okey, kita masuk kepada perbincangan tentang bab yang pertama. Saya letak nombor 2 lah. Nombor 1 tadi biografi. Mana-mana usul kita akan bincang. Kita mula dengan bab basmalah.
Kita nak lihat apakah wajah-wajah ataupun hukum bacaan bagi qiraat Ibn Amir bila mana kita selesai satu surah nak masuk ke surah yang lain. Nafi' dah, Qaulun Warash dah ingat dah macam mana, Ibnu Katsir macam mana, Abu Am pun macam mana, Hamzah pun macam mana, dah ingat rasanya ya. Ataupun ingat-ingat lupa, ataupun lupa-lupa terus, tak ingat, kena ulang kaji balik lah yang dah lepas. Okey. Kita tengok yang Ibn Amir ni bab basmalah. Okey. Ustaz buat ringkasnya macam ini aja. Untuk nota ini. Kalau lihat di sini secara umumnya keseluruhannya bagi Ibn Amir wajah-wajah yang boleh dibaca bila mana kita nak sambung di antara dua surah boleh dibaca dengan 5 wajah. Ya, boleh dibaca dengan 5 wajah, iaitu wajah yang pertama, kedua dan ketiga adalah dengan mengisbatkan basmalah. 1, 2 dan 3 isbatkan basmalah. Maknanya kena baca basmalah. Mesti letak bismillahirrahmanirrahim. Bila kita habis satu surah, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita baca awal surah yang baru. Sama ada kita nak buat dengan cara qat'ul jami', boleh. Ataupun kita nak buat waqaf akhir surah, kemudian sambung basmalah dengan awal surah. Itu nombor 2. Ataupun kita nak buat dengan cara atau wajah waslul jami', sambung ke semuanya. Dan semuanya mesti melalui adanya basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Manakala nombor 4 dan nombor 5, nombor 4 wajahnya saktah. Nombor 5 wajahnya wasal. Kedua-dua wajah ini, saktah dan wasal, adalah dibaca dengan tanpa basmalah. Tuan-tuan dan puan tak perlu baca bismillah lagi. Jadi 5 wajah ini boleh pilih mana satu nak. Dalam kita talaqi dengan syekh kita, dengan guru kita, nak baca 5 wajah pun silakan. Kalau syekh tu nak dengar lah. Kalau guru tu nak dengar. Ataupun pilih salah satu. Tapi untuk praktiknya, mungkin boleh cuba 5 wajah untuk kali pertama. Habis surah Al-Fatihah ke misalnya, masuk surah Al-Baqarah, buat 5 wajah ini. Kemudian habis Al-Baqarah masuk Ali Imran, terpulanglah nak buat lagi ataupun ambil salah satu wajahnya. Ya. Okey, sebagai contohnya saya ambil surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ayat akhirnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat akhir daripada surah Al-Fatihah. Dan kita nak masuk kepada surah Al-Baqarah. Ya, Alif Lam Mim. Ini sebagai contoh je. Sebagai contoh. Maknanya kalau kita nak terus kepada surah yang lain, habis Fatihah terus ke surah yang lain, contoh surah Ali Imran, terus nak pergi surah An-Nisa, terus nak pergi surah Al-Maidah. Sama jugalah. Ya. Jadi kena baca bismillah. Letak bismillah. Jadi cara yang pertama tadi, ini sebenarnya dah banyak kali kita sebut ya, tapi kita ulang sekali lagi sebab masuk metodologi yang baru, kita ulang sekali lagi. Mungkin di sana ada yang baru ikuti ataupun yang dah lama ikuti cuma tak ingat, kita peringatkan lagi caranya. Okey. Baik. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berhentilah. Berhenti di situ. Okey, kemudian kita ambil nafas yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti sekali lagi. Lepas tu baru sebut Alif Lam Mim. Itu dipanggil qat'ul jami'. Putuskan semuanya. Okey, kemudian wajah yang kedua kita boleh buat juga berhenti pada akhir surah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti di situ. Jadi berhenti di situ, kita berhenti sekejap bagi laluan azan sekejap. Allahu Akbar. Asyhadu an la
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wasyarafu. Okey. Baik, kita sambung lagi. Okey. Tadi kita berhenti kan wajah yang kedua. Bila habis surah Al-Fatihah misalnya, kita berhenti waladhdallin, kemudian kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Kita sambung terus. Ya, basmalah dengan alif lam mim. Okey. Kemudian yang ketiga kita panggil waslul jami', sambung semuanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim alif lam. Sambung semuanya. Okey, itu waslul jami'. Dan tiga wajah ni rasa tak asing dah bagi kita yang dah belajar lama tentang tajwid riwayat Hafs, dah belajar juga kira-kira yang lain macam Qalun ke, Warash ke, Ibnu Katsir ke, Abu Amr, ada wajah-wajah yang dibacakan tadi. Okey, itu dah tiga wajah. Kita bagi yang keempat dan kelima. Yang keempat tadi saya kata, yang keempat tu saktah kan. Yang keempat saktah, kita baca macam ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bila kita habis lin, diamlah seketika. Diam sekejap. Diam sekejap itu temponya 2 harakat saja. Lin. Lin tu tuan-tuan dan puan-puan nak panjangkan 2 ke 4 ke 6 ke? Boleh semuanya. Nak 2 pun boleh. Dallin. Ataupun nak 6. Waladdallin. Alif. Maknanya panjang lin itu boleh 2, 4, 6 tapi saktah tu hanya tetap 2 harakat saja. Dia tak mengikut kepada ma'arif panjang berapa harakat. Dia saktah statik dengan 2 harakat saja. Okey, sekali lagi ya, Ustaz buat dengan 4 harakat misalnya. Waladdallin. Alif lam mim. Okey. Itu saktah. Baik. Yang kelima, wajah yang kelima sambung terus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin alif lam mim. Okey. Jadi jumlah keseluruhannya 5 wajah. Kalau masih ingat lagi qiraat yang dah belajar sebelum ni, imam mana yang sama dengan Ibnu Amir? Dengan siapa ya? Warash sama dengan Ibnu Amir, Abu Amr sama dengan Ibnu Amir. Okey. Itu je yang setakat kita belajar. Okey.
Baik, jadi seperti yang Ustaz sebut tadi, ini adalah contoh saja daripada Fatihah nak sambung ke Baqarah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh kiaslah ke surah-surah yang lain. Itulah cara yang seterusnya. Okey. Ini dah selesai. Baik, selesailah bab yang pertama lah kalau dari segi metodologinya. Okey, kita masuk pembincangan yang seterusnya. Ini cepat khatam ni, tenang je. Ya, masuk bab mad dan qasr. Kita nak bincang panjang pendek. Dalam belajar Quran, mana-mana qiraat, ini penting kita kena tahu panjang pendeknya berapa harakat. Ya. Mad ni berapa harakat untuk qiraat yang ni. Jadi kena tahu supaya kita tak bercampur aduk. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak adalah dia menyebut secara jelas ini 2 harakat, ini 4 harakat, ini 6 harakat, tapi yang dia mengajar secara praktikal kepada sahabatnya dipanjangkan tempat-tempat tertentu, dipendekkan tempat-tempat tertentu. Maka sahabat pula ajar kepada sahabat yang lain sedemikian. Dan ada dalam hadisnya yang asalnya yang menyebut tentang sedikit teguran daripada sahabat bila mana mendengar sahabat yang lain itu baca berlaku kesilapan. Tempat yang panjang ada yang baca dengan pendek, jadi ditegur oleh sahabat yang lain bahawa nabinya tak baca macam ni, tapi dibaca dengan sebegini, ditunjukkan cara bacaannya. Dipanjangkan. Itu asal usulnya. Jadi secara terang ataupun secara jelas menyebut 4 harakat, 5 harakat tu tak ada. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahabat. Tapi ulama yang terkemudian menyusun ataupun memudahkan kepada kita dengan adanya kadar-kadar tertentu 2, 4, 5, 6, 3 disebut dalam kitab-kitab tajwid. Okey, jadi kita tengok tentang bab mad dan qas, panjang dan pendek. Panjang dan pendek ini hanya Ustaz bahagikan secara mudahnya kepada 3 jenis mad sahaja. Kita akan bincang 3 jenis ini saja. Mad munfasil, mad silah tawilah. Jadi itu sama. Kemudian yang ketiganya mad muttasil. Mad-mad yang lain seperti mad badal ke, mad arid li sukun ke, mad lazim ke, mad lin ke, apa lagi nama mad iwad ke, itu adalah sama, ya. Sama bacaannya dengan riwayat Hafs. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dah mahir, dah tahu tentang kadar-kadar mad tersebut, jadi senanglah untuk faham qiraat Ibnu Amir ini. Ya. Jadi itu bonus bagi mereka yang dah mahir, dah tahu riwayat Hafs. Tapi kalau tak tahu lagi riwayat Hafs, kena cuba pelajarilah tentang mad tersebut untuk kita faham juga kira 2 in 1. Tahu Hafs, tahulah juga Ibnu Amir. Ya. Okey. Jadi mad munfasil dengan mad silah tawilah disatukan dari segi kadar harakatnya sama. Kemudian mad muttasil. Okey, kita tengok kadar mad bagi mad-mad yang disebutkan ini. Bagi mad munfasil, Ibnu Amir baca 4 harakat. Contohnya inna a'tainaka. 4 harakat di situ. Mad silah tawilah pula juga sama, 4 harakat. Malahu afladah. Itu contoh mad silah tawilah. Dan mad muttasil Ibnu Amir pun sama juga, dibaca dengan 4 harakat. Contohnya jaa. Nampaknya senang ya Ibnu Amir. Tak macam yang riwayat yang lain, ada yang baca mad munfasil berbeza dengan mad muttasil. Ada yang boleh baca dua wajah pada mad munfasil, 1 wajah pada mad muttasil. Tapi bagi Ibnu Amir senang, nampak dia tanda panjang walau tak kenal ini mad wajib ke mad jaiz.
Masih belum dapat kenal lagi. Yang penting tahu 4 harakat. Itu dah selamatlah sikit. Tapi harap-harapnya dah boleh tahulah ya bezanya. Kita dah masuk banyak qiraat dah ni. Sekurang-kurangnya boleh kenal dengan betul. Walaupun kita guna Quran Qalun misalnya. Guna Quran Qalun tapi belajarnya qiraat Ibnu Amir. Kan pelik tu. Tak apalah, itu je yang dia ada contohnya kan. Itu aja yang satu-satunya Quran yang ada kebetulan waktu itu. Nak baca Ibnu Amir, ambil Quran Qalun. Dalam Quran Qalun atau Quran Ibnu Katsir, mat munfasil dia tak letaklah tanda panjang. Ya, tak letak tanda panjang. Contohnya pada inna a'tainaka, tak adalah tanda mat atas alif. Tapi kalau kita mahir, kita faham, boleh kenal ini mat munfasil. Dari mana kita tahu ada alif atau kita kata ada huruf mat bertemu dengan hamzah. Kalimah yang berbeza. Itulah poin dia, takrif dia. So tak bergantung sangat kepada tanda tu. Kalau ada tanda lagi senang. Kalau tak ada tanda pun kita faham ini sebenarnya mat munfasil. Habis tu tak ada tanda, ini tengok-tengok Quran Qalun rupanya. Tengok-tengok Quran Ibnu Katsir. Memang dia tak letak tanda. Itu masalah sikit kalau baca Qalun. Kalau dia baca Qalun, sebab Qalun kita belajar dulu mat munfasil boleh 2 harakat, boleh 4 harakat. Jadi yang betulnya 2 harakat tu pasti betul. Masuk pada 4 harakat tu jadi tak betul. Sebab dia tak kenal lagi mat munfasil rupanya. Bergantung kepada tanda saja. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sikit sebanyak makin kenal ya. 2021 dah lepas, kenal sikit-sikit. 2022 ini harapnya boleh kenal banyak-banyak. Tadi sikit-sikit, ini banyak-banyak ya. Mat silah tawilah pun sama. Kalau guna Quran Qalun, guna Quran Ibnu Katsir, dia tak adalah tanda mat lagi yang macam misal itu atas waw, tak ada. Tapi kita tahu itu mat silah tawilah. Berlakunya bila ha dhamir bertemu hamzah qata. Ya, bertemu hamzah qata. Jadi panjanglah 4 harakat. Okey. Baik. Habis itu yang 6 harakat. Bila 6 harakat? Itu mat lazim, ya, mat lazim kalimi mufaqqal, mat lazim kalimi mukhaffaf, yang tanda pun sama juga, ada tanda panjang. Cuma bentuk nak kenalnya cara lain pula lah. Macam waladhdallin tadi ada sabdunya. Kalau mat lazim kalimi mukhaffaf ada huruf yang matinya selepas daripada mat. Sekarang ini semuanya kalau kita tengok kan, mat munfasil ke mat silah tawilah ke mat muttasil, semuanya berkaitan dengan pertemuan dengan huruf hamzah. Pertemuan mat dengan hamzah. Dengan hamzah. Bukan bertemu dengan huruf yang lain. Jadi hati-hati bila ada mat bertemu hamzah, cuba faham betul-betul. Cuba kenal betul-betul. Ada mat, lepas tu ada hamzah. Cuba ingat. Cuba ingat. Ini mat apa. Tapi kalau mat bertemu ba, bertemu ta, bertemu sa, itu bukan mat yang berkaitan yang kita sebut inilah. Asalkan mat bertemu hamzah, cuba kenal betul-betul ianya mat apa. Ya? Okey, baik. Selesai tentang mat. Ustaz pun berdebar juga cepat habis ni. Nanti pening Ustaz, slide tak sempat nak buat banyak ni. Konon-kononnya 2 minggu nak buat slide kan. Al-maklum lah ya. Sekejap di situ, sekejap di sini. Okey. Bab 2 hamzah dalam satu kalimah. Ini panjang cerita lah. Bab 2 hamzah dalam satu kalimah. 2 hamzah dalam satu kalimah ini maknanya ialah pertemuan 2 hamzah yang sama-sama hamzah qata. Ya, sama-sama hamzah qata dalam satu kalimah. Okey, kita tengok. 2 hamzah dalam satu kalimah maknanya ialah dua-dua hamzah tersebut terdiri daripada hamzah qata, hamzatul qat'i. Ya. Sebab ada kalau kita tak jelaskan secara terus terang nama hamzah qata ini, di sana mungkin ada yang tertanya-tanya, adakah melibatkan
hamzah wasal dengan hamzah qata'. Sebab dalam Quran pun ada kalimah yang begitu. Hamzah qata' jumpa hamzah wasal. Ada juga setengah kalimah hamzah wasal jumpa hamzah qata'. Bukan yang tu yang kita nak kaitkan, tapi perbincangan kita sekarang ini adalah berkaitan dengan dua-dua tu adalah hamzah qata'. Okey. Hamzah pertama, bila kita kata dua-dua hamzah qata', maka diperkenalkan hamzah pertama itu semestinya berbaris atas. Bukan baris bawah, bukan baris depan. Hamzah depan yang awal itu mesti baris atas. Dan ianya dikenali sebagai hamzah istifham. Hamzah pertanyaan. Kalau kita terjemahkan dia memberi makna adakah, memberi makna apakah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebut a saja ada makna tu dalam bahasa Arab, ya. Adakah? Gitu je. Dah boleh cakap Arab dah tu. Tak payah cakap Arab. Adakah? Kan? Nak cakap faham? Faham. Adakah faham? Dia seolah-olahnya macam tu. Biarlah tak betul pun. Tapi tu beri mana adakah? Okey. Anta. Bolehlah tu. Anta, adakah awak? Ya. Okey. Baik. Bila kita katakan hamzah yang pertama tu baris atas, maka bagaimana pula atau apakah pula baris hamzah yang kedua? Hamzah yang kedua itu ada 3 macam barisnya. Ada yang baris atas, hamzah yang kedua ya. Ada yang baris bawah, ada yang baris depan. Maknanya yang baris atas maka bunyi aa, yang baris bawah bunyinya ai, yang baris depan hamzah yang kedua maksudnya bunyinya au. Ini je ya. Inilah pusingnya. Aa, ai, au. Tak adalah i, a, u, i, tak ada. Yang depan tu mesti a. Tapi satu kalimah. Tu kena ingat lagi. Perbincangan kita ini belum masuk hamzah yang 2 kalimah ya. Satu kalimah. Okey. Boleh faham ya? Jadi yang awal tu dah faham dah maknanya. Dah boleh tahu dah maknanya. Yang depan tu mesti makna adakah, adakah, adakah. Yang ujung tu tak tahulah makna apa. A'anzartahum. Adakah apa benda anzartahum? A'innaka, adakah? Innaka, apa benda maknanya? Jadi nak tahu kena rujuk pada terjemahan lah pula. Dah sekurang-kurangnya dah boleh dah sikit sebanyak makna ya. A'innaka, adakah sesungguhnya engkau? A'unabbi'ukum, adakah dikhabarkan kepada, diberitakan kepada kamu? A'anzartahum, adakah diberi peringatan kepada mereka? Boleh rujuklah sikit terjemahan. Okey. Baik, kita dah kenal ya. Segi tajuk ni dah, intronya dah boleh faham. Ustaz daripada awal sampai sekarang masih seorang lagi bercakap. Alhamdulillah. Maknanya kalau tuan-tuan dan puan ada persoalan terus tanyalah ya. Daripada awal sampai sekarang ni Ustaz je yang cakap. Okey, hukum bacaan bagi Hisham. Sekarang kita nak tengok wajah ataupun hukum bagi riwayat Hisham. Apa cara bacaannya? Untuk hamzah kedua yang baris atas. Hamzah pertama dah jelas, baris atas. Untuk hamzah yang kedua baris atas, maknanya di sini kedua-duanya baris atas. Contoh, a'anzartahum. Bagi Hisham, dia boleh baca 2 wajah. Ya. Pertama, dia boleh baca dengan tashil hamzah yang kedua. Tashil hamzah kedua. Kalau belajar Qalun, belajar Warash, belajar Ibnu Katsir, belajar Abu Amr, dah faham sangatlah tu masuk tashil hamzah yang kedua tu. Cuma dia berserta idkhal alif. Sebut perkataan idkhal alif pernah kita sebut untuk riwayat Qalun. Pernah kita sebut untuk qiraat Abu Amr. Ya, Ustaz cuba ingatkan semula yang lepas-lepas ya. Supaya tak terhanyut sangat sebab dah masuk tahun baru ni, 2021 dah lepas. Jadi takut jauh sangat ya. Jadi terlupa. Okey. Jadi kita idkhal
Idkhal maknanya masukkan alif. Sebelum kita nak tashil, letak alif dulu. Masukkan alif dulu. Bila masukkan alif bermakna kita panjangkan 2 harakat. Hamzah yang pertama panjangkan 2 harakat. Panjangkan 2. Lepas tu baru tashil. Anzartahum. Anzartahum. Itu secara slow motion lah. Tapi bukan maknanya kena berhenti. Cara bacaannya ialah anzartahum. Anzartahum. Yang penting 2 harakat tu dulu. Anzartahum. Beza dengan hafs kita tak idkhal alif. Bahkan dua-dua hamzah itu tahqiq. Kedua-duanya disebut dengan jelas. Anzartahum. Anzartahum. Okey, bezalah dengan hafs. Yang ni anzartahum. Okey. Itu wajah yang pertama. Apa? Tashil berserta idkhal alif. Yang kedua kita boleh tahqiq hamzah kedua. Tadi tashil. Yang kedua tahqiq. Tahqiq ni tuan-tuan dan puan-puan maknanya dia lawan kepada tashil. Maksudnya kita kena sebut hamzah tu dengan jelas. Keluarkan pada mengikut makhrajnya, ya, secara jelas. Jadi cuma dia berserta idkhal alif. Kalau tak berserta idkhal alif macam hafs. Tapi sekarang ni berserta idkhal alif, maknanya kita baca anzartahum. Panjang 2 harakat. Anzartahum. Anzartahum. Macam tu. Jadi boleh buat 2 wajah untuk jenis yang pertama. Jenis yang mana hamzah keduanya berbaris di atas. Boleh ingat ya? Banyaknya dalam Quran nanti kita akan jumpa kalimah-kalimah yang ada 2 hamzah ini yang berbaris atas. Seperti a'anta, seperti a'alidu. Ya? Okey. Baik. Okey, saya pindah. Yang seterusnya belum masuk jenis yang kedua. Cuma untuk perhatian tuan-tuan dan puan semua, kecuali kalimah a'jamiyun. Dalam surah Fussilat. Ini kalau kita belajar hafs, tengah kitab kan dia masuk dalam bacaan-bacaan gharib. Kenapa gharib? Pelik. Kerana dia tak banyak dalam Quran yang ada macam ni. Kalau kita belajar tajwid hafs, maka dijelaskan satu tempat yang mesti dibaca dengan tashil, iaitu surah Fussilat ayat 44. Itu mengikut riwayat hafs lah. Tapi bagi Hisham ini, tuan-tuan dan puan-puan, bagi Hisham ini dibaca dengan apa? Ini dibaca dengan isqatkan hamzah, isqat hamzah yang pertama. Kita buangkan hamzah yang pertama, dan bila kita buang hamzah yang pertama, maka hamzah yang kedua itu, yang tinggal itu kita sebut dengan tahqiq. Maknanya kena bunyikan hamzah itulah. Jadi di situ kita tak ada tashil lagi, tak ada idkhalkan alif lagi, kerana dia pakai satu hamzah saja. Sebutannya macam mana? A'jamiyun. Ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu. Lepas tu apa? A'jamiyyun Arabi. Ya, A'jamiyyun Arabi. Okey. Pakai satu hamzah sahaja. Okey. Baik. Ini masih kita bincang pasal siapa ni? Pasal Hisham kan? Pasal Hisham. Pasal Hisham. Jadi yang Ibnu Zakwan tu bacaannya samalah dengan hafsnya. Ibnu Zakwan sama dengan hafs. Iaitu dibaca dengan
tahqiqkan hamzah yang pertama dan tashil hamzah yang kedua. Itu ambil maklum ya. Yang kita bincang ini Hisham, riwayat Hisham. Ibn Zakwan tak disebut kerana bacaan Ibn Zakwan tu sama dengan riwayat Hafs. Dia tahqiqkan hamzah pertama a, hamzah yang kedua tashil a'jamiyun. A'jamiyun. Tuan-tuan dan puan dah tahu cara bacaan Hafs, maka senanglah faham untuk Ibn Zakwan. Cuma Hishamnya lagi senang. Pakai satu hamzah je. A'jamiyun wa arabi. Ya. Okey. Jadi Ustaz, jadi yang pertama tadi yang pasal i a u a tu Ibn Zakwan tu sama dengan Hafs. Sebab tu hanya disebut Hisham aja dalam keadaan ni lah. Betul. Ibn Zakwan yang a i a u sama dengan Hafs. Jadi tak diuraikan di sinilah. Ya, dah ada sebut secara langsung tadi dan persoalan Kak Lina tadi. Jadi sebagai responnya, jadi tahu ya, maklum tentang Ibn Zakwan, bacaannya sama dengan Hafs. Bagaimana Hafs baca, itulah caranya. Termasuk dalam surah ini. Ya, termasuk dalam surah Fussilat. Tahqiq hamzah pertama, tashil hamzah yang kedua. Manakala Hisham, isqat. Isqat tu makna gugur ya. Gugurkan hamzah yang pertama. Bila gugurkan hamzah pertama, tinggal satu je lah hamzah. Jangan gugur kedua-dua hamzah tu pula. Susah nak baca kalau gugur kedua-duanya. Tak boleh baca langsung. Jamiyun, tak boleh nak baca. Ya? Satu je yang digugurkan, iaitu hamzah yang pertama ataupun kita panggil istifham. Okey. Selesai. Jenis yang pertama dah selesai ya. Baik, kita pindah ke jenis yang kedua. Iaitu hamzah kedua baris di hadapan. Contoh a'unabbi'ukum ya. A'unabbi'ukum. Jadi kalimah ini a'unabbi'ukum dibaca dengan tahqiq beserta idghal alif. Tahqiq beserta idghal alif. Yang kedua dibaca seperti Hafs. Tahqiq dah faham tentang istilah tahqiq. Dah sebut tadi kan, beserta idghal alif. Macam mana bacanya, bunyinya? A'unabbi'ukum. A'unabbi'ukum. Yang kedua seperti Hafs. Hafs baca macam mana tuan-tuan? Hafs baca a'unabbi'ukum ya. A'unabbi'ukum. Okey. Okey. Ya. Okey. Tu ada. Okey, tu Kak Lina. Kalian di WhatsApp. WhatsApp tu Kak Lina. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita kalimah a'unabbi'ukum. Sekali lagi Ustaz jelaskan ya. Ustaz jelaskan kalimah a'unabbi'ukum ataupun nanti kita tengok yang hamzah pertama baris atas, yang kedua baris depan. Ini kalimah yang pertama. Okey, kita letak dalam surah Ali Imran. Juz yang ketiga, ayat yang ke-15. Muka surat 51. Muka surat 51. Muka surat 51, cuba tengok terus ataupun buat catatan terus bagi qiraat Ibnu Amir. Bagi qiraat Ibnu Amir. Okey. Buat catatan ataupun buat penandaan di situ. Qul a'unabbi'ukum. Baca berapa wajah? 2 wajah. Tahqiq beserta idghal alif. Okey. So tak boleh nak kontrol ini. Okey, baik. Okey. Selesai. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pastikan masa kita dalam kelas ini hati-hati ya, video dan sebagainya. Okey,
Selesai yang ni. Baik. Tengok yang ni pula pun sama. Unzila, ulqiya. Sama apa? Sama keadaan barisnya. Iaitu hamzah yang kedua baris depan. Hamzah pertama baris atas. Hamzah kedua baris depan. Tadi unabbiukum. Yang ni unzila dan ulqiya. Yang kedua-dua ini boleh dibaca 3 wajah. Kalau tadi 2 wajah. Yang tadi kita hanya boleh baca tahqiq berserta idgham dan seperti hafs. Yang ni pula ialah kita boleh tahqiq, kita boleh tashil. Dan kita boleh baca seperti hafs. Nampak? Ada 3 wajah. Tahqiq berserta idgham, unzila, ulqiya. Kita boleh tashil, unzila, ulqiya. Dan kita boleh baca macam hafs, unzila, ulqiya. Maknanya dalam talaki nanti, tuan-tuan dan puan akan baca 3 wajah lah. 3 track untuk ayat ini. Unzila itu berada di surah Sad, juz yang ke-24, ayat yang ke-8, muka surat 453. Cari teruslah senang. Ya? Muka surat 453. Nanti senang kalau nak talaki itu dah ada catatan. Oh, Ustaz dah sebut ini. Cuma saya je tak ingat-ingat. Contohnya kan. Unzila. Jadi buat catatan di situ. Berapa wajah tadi? 3 wajah. Tahqiq, tashil, dua-dua ini berserta idgham dan satu lagi macam hafs. Ya. Jadi kalau tersalah baca, tak tahu macam mana bacaan Hisham, tiba-tiba baca macam hafs, unzila, betul juga. Secara tak sengaja jadi betul di situ. Padahal kita tak ingat, tapi jadi betul sebab dia macam hafs. Ya. Muka surat 453. Okey, manakala ulqiya ini surah Al-Qamar juz yang ke-27 ayat 25. Tengok muka surat 529. Buat catatan terus di situ. 529. Nanti akan sampai di sini. Ulqiya boleh baca dengan 3 wajah juga. Tashil boleh, tahqiq pun boleh. Dua-dua itu boleh baca berserta idgham alif dan juga tahqiq tanpa idgham, maknanya bacaannya sama dengan riwayat hafs. Ulqiya, ulqiya, ulqiya. Ya, boleh ketiga-tiga wajah. Okey. Ada tuan-tuan dan puan nak dahulukan tashil ataupun nak dahulukan tahqiq atau nak baca sama dengan hafs, itu boleh semuanya. Okey. Baik, selesai jenis yang ketiga. Ustaz. Ya. Seperti tadi, yang kita bincang boleh 3 wajah bacaan ni semasa pertemuan hamzah fathah dengan hamzah dhammah kan? Betul. Ini kalimah khusus kan? Tadi Ustaz cakap kan yang tu 2 je kan? Tahqiq hamzah kedua berserta idgham alif. Lepas tu seperti haf 2 wajah. Yang kalimah unabbiukum tu. Kalau kira dia tu au juga kan? Au juga. Yang ni pun au juga, tapi yang ni cuma yang ni kalimah khusus kan? Dia boleh 3 wajah? Betul. Ni kalimah unabbiukum dia kaedah khusus. Hanya boleh 2. Manakala ulqiya dengan unzila adalah dibolehkan dengan 3 wajah. Ini je yang ada. Ya. Jadi dua tadi sama. Yang satu ini unabbiukum ni khusus kepada surah ini dibaca dengan 2 wajah. Oh, jadi kalimah unabbiukum tu yang khususnya. Betul. Yang 3 ni common dia lah, biasa je 3. Itu boleh 3 wajah. Okay. Dia tak boleh unabbiukum, dia tak boleh baca tafsir aja. Seperti yang tadi. Ya. Okey. Baik.
Selesai jenis yang kedua. Sekarang kita tengok jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga AI. Ya, AI contohnya ainnaka. AA ada banyak. AI pun ada banyak. AU yang tu je yang kita dah sebut tadi. Cuma kena ingat AU Nabi Hukum caranya khusus dua. Unzila Ulqiyah khususnya tiga wajah. Ya. Okey, kalau kita tengok ainnaka pula, hamzah kedua baris bawah, dua wajah pada mana-mana tempat. Itu sebut mana-mana tempat. Ya. Contohnya ainnaka, tahqiq berserta idkhal alif. Tak ada tashil. Tahqiq berserta idkhal alif. Innaka. Dan bacaan seperti Hafs boleh juga. Innaka. Innaka. Okey, nampak macam mudah. Nampak macam mudah. Tapi bila dah masuk Ulqiyah, Unzila, bercampur aduk pula di situ. Okey. Baik, insyaAllah kalau dah selalu talaki Hisham ini ataupun Qiyah Ibn Amir, boleh ingat dengan sendirilah ya. Wajah-wajah ini. Ustaz, Ya. maksudnya kalau Ustaz kata tadi dekat ainnaka tu boleh dua, tahqiq Ustaz idkhal alif, satu lagi seperti haf, maknanya dua wajah, dia sama seperti AU juga ke? Sama dengan Nabi Hukum. AU Nabi Hukum tu. Sama juga. Dia tak boleh tashil. Ya. Boleh dia cuma boleh tahqiq berserta idkhal. Kalau kata tak berserta idkhal macam Hafs. Jadi tahqiq berserta idkhal dan tahqiq tanpa idkhal. Ustaz tak buat ayat di bawah tahqiq tanpa idkhal, Ustaz terus buat seperti Hafs. Jadi senang fahamlah tu. Ya, Ustaz buat seperti Hafs. Okey. Ini mana-mana tempat ya. Jadi kita tengok di sana pula ada kalimah-kalimah yang khusus pula yang mana hanya dibaca satu wajah sahaja, iaitu tahqiq berserta idkhal alif. Tahqiq berserta idkhal alif. Tak boleh baca macam Hafs lah. Dia tak baca macam Hafs. Iaitu innakum dalam surah A'raf ayat 81. Yang ni dia tambah hamzah satu lagi. Innakum. Hafs baca satu hamzah, dia baca dua. Jadi yang bacaannya di sini ialah satu wajah saja, tahqiq berserta idkhal. Innakum. Inna dalam surah Al-A'raf ayat 113. Ustaz tak sempat nak cari muka surat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok surah apa, ayat berapa lah. Ya. Jadi bacaannya inna. Surah Maryam ayat 66. Idza. Asy-Syu'ara ayat 41. Inna. Surah As-Saffat ayat 52. Innaka. Surah Saffat ayat 86. Ifkan. Okey. Baik, yang ni surah Fussilat ayat 9. Innakum, surah Fussilat ayat 9, dia boleh baca tashil berserta idkhal dan dia juga boleh baca tahqiq berserta idkhal alif. Innakum, boleh baca gitu, dan boleh tashil innakum. Okey, khusus untuk surah Fussilat ayat 9. Sekali lagi, khusus untuk surah Fussilat ayat 9, tashil boleh, tahqiq pun boleh. Kedua-duanya adalah berserta idkhal alif. Innakum ataupun innakum. Okey. Boleh. Yang lain tu 1 2 3 4 5 6 tu semuanya satu wajah sahaja, iaitu tahqiq berserta idkhal alif.
Okey. Ibn Zakwan tak bincang lah. Sebab apa? Dah sebutkan tadi. Sama bacaannya dengan riwayat Hafs. Okey. Baik. Kemudian di sini Ustaz kongsikan sekali lagi, pernah disebut sebelum ni. Ada kalimah-kalimah tertentu yang mana bagi semua qiraat, kalau qiraat tersebut baca atau terkenal dengan idkhal alif, tapi tempat-tempat ini adalah dikecualikan daripada baca dengan idkhal alif. Itu saja nak maklum. Kalimah-kalimah ini seperti aamantum dalam surah Al-A'raf 1, 2, 3, surah Taha ayat 71, surah Asy-Syu'ara ayat 49. Tak boleh idkhal alif. Tasir lah. Tahqiq lah, tapi tak boleh idkhal alif. Ya. Aamantum, aalihatuna, a'immata, a'adzakaraini kalau nak tafsirkan a'adzakaraini tak ada yang idkhal alif. Ahal ana pun sama, ahallah pun sama, tak ada yang idkhal alif. Boleh ada 6 kalimah di sini yang berkaitan. Okey. Ini kita Ustaz pernah sebut dah dulu dalam perbincangan metodologi riwayat Qalun dulu. Begitu juga masuk riwayat Warash, dah pernah sebut sebelum ni. Ini sebagai ulang kaji balik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tahu maknanya apa yang kita bincang pasal idkhal alif, oh di sana ada kalimah yang tak boleh langsung idkhal alif, melibatkan bagi semua qiraat. Ya, ada kalimah. Kalau boleh ingat, ada kalimah pun dah okey dah. Tak boleh sebut amantum alihatuna a'immah semua ni. Hanya boleh ingat ada kalimah pun dah okey dulu ya. Untuk peringkat awal. Okey. Baik. Kemudian ini kita nak masuk tentang yang kita sebut sebagai hamzah istifham berulang-ulang. Ya, hamzah istifham berulang-ulang. Dalam satu ayat ataupun 2 ayat berturut-turut, ada 2 kalimah yang mengandungi istifham. Maknanya dia ada 2 hamzah. Ai, 2 kali atau 2 tempat pada satu ayat ataupun pada 2 ayat. Itu kita panggil istifham berulang-ulang. Tajuk ini setiap metodologi dibincangkan. Jadi ini Ibnu Amir kita bincangkan sekali lagi. Ini juga merujuk kepada riwayat Hisham ya. Kita tengok di sini tentang hamzah istifham yang berulang-ulang. Okey. Baik. Tentang istifham berulang-ulang di sini, 9 tempat dibaca dengan khabar pada tempat pertama dan istifham pada tempat kedua. Ya. Sekali lagi, 9 tempat dibaca khabar pada tempat pertama dan istifham pada tempat kedua. Ustaz buat secara ringkas saja di sini. Dalam ayat contohnya ada aiza, baca lagi, ada pula perkataan ainna. Jadi ada aiza, ada ainna. Aiza, ainna. Dalam satu ayat. Kalau kita baca dengan aiza dan ainna, itu kita mengekalkan kedua-dua hamzah tersebut. Maknanya dipanggil istifham berulang-ulang. Tapi bagi Ibnu Amir ini dia bacanya dengan apa? Dia istifham khabar pada tempat pertama. Maknanya kita buangkan hamzah yang pertama. Tempat pertama buangkan hamzah pertama. Tempat yang kedua kekalkan hamzah istifham tersebut. Jadi bacaannya seperti yang Ustaz buat di bawah ini. Nampak tak? Yang aiza tadi dah jadi idza. Okey.
Yang aidha tadi dah jadi idha. Kemudian inna pula, inna dia kekalkan istifham dan jangan lupa. Apa yang kena buat? Kena idkhal alif. Inna, ya. Inna mengikut apa yang telah kita bincangkan tadi untuk qiraat Ibnu Amir, yang mana dia baca dengan tahqiq berserta idkhal boleh, dan juga baca seperti Hafs pun boleh. Okey. Inna boleh. Inna pun boleh. Itu untuk Hisham. Tapi kalau Ibnu Zakwan, dia tak ada idkhal apa-apalah, baca tahqiq macam Hafs lah. Inna. Okey. Inna itu sama dengan riwayat Hafs bagi Ibnu Zakwan. Yang Hisham saja yang seperti yang kita dah jelaskan tadi. Tempat-tempatnya adalah melibatkan surah Ar-Ra'd ayat 5, surah Al-Isra. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka surah Al-Isra ayat 49, jumpalah. Ayat 98 jumpa. Surah Al-Mu'minun ayat 82, surah Al-Ankabut ayat 28, ayat 29, surah As-Sajdah ayat 10, surah As-Saffat ayat 16, ayat 53. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah ada buku waras yang Ustaz ni, dah ada buku waras ataupun dah ada buku kolom, ni sambil camping ke apa ni, dua-dua lah ya. Takut tuan-tuan dan puan-puan nak kena salin pula, Allah Ustaz nak salin tak sempat gini-gini. Buku Hamzah semua dah ada dalam ni, boleh rujuk je dalam buku ni. Tempat-tempat yang kita sebutkan ada istifham berulang ini. Ya. Cuma dia berbeza sedikit lah. Dia berbeza dengan kolon, dia berbeza dengan waras dari segi tempat tersebut. Nak baca istifham ke khabar. Okey. Jadi 9 tempat yang Ustaz dah sebutkan tadi, sekali lagi Ustaz ulang, dibaca khabar pada tempat pertama. Bila kita kata khabar, tuan-tuan dan puan-puan kena buang satu hamzah baru jadi khabar. Khabar tu berita. Kalau masih kekalkan a yang awal tadi kita sebut, makna apa? Adakah? Masih lagi tanya tu, itu dipanggil istifham. Buang yang tanya tu, jadilah berita. Kalau kita terjemahkan aidha, makna dia adakah apabila, kan tanya tu, adakah apabila? Itu tanya. Buangkan adakah, maknanya buangkan jadilah idha. Bila kita sebut idha, memberi makna apabila. Itu macam nak bercerita lah tu. Apabila begini. Bukan tanya tu. Itu berita. Adakah apabila? Itu tanya. Faham tak? Ya. Okey. Baik. Kalau 9 tempat kita dah sebut, manakala 2 tempat lagi terbalik. Dia tempat pertama istifham. Tempat kedua dia khabar. Melibatkan surah An-Naml ayat 67. Merujuk kepada Quran Hafs, ayatnya aidha, kemudian terus kalimah, lepas tu baru jumpa inna. Jadi ada aidha, inna. Bagi Ibnu Amir, dia baca istifham tempat pertama, aidha, kekalkan yang kedua dia buangkan tinggallah inna. Tapi dia baca double nun. Innana. Ini fasih huruf dalam surah An-Naml ayat 67. Tuan-tuan dan puan-puan terus boleh buka surah An-Naml ayat 67. Di situ buat catatan terus bagi riwayat, bagi qiraat Ibnu Amir dibaca dengan khabar, dan juga jangan lupa ada fasih huruf nun itu dibaca dengan 2 nun. Innana. Okey. Manakala surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Inna dan aidha, bagi Ibnu Amir istifham tempat pertama inna, dan khabar tempat yang kedua idha.
ini kita kata Ibnu Amir melibatkan Hisham dan Ibnu Zakwan. Cuma dalam bab nak idkhal alif, nak tashil, nak tahqiq idkhal, itu khusus bagi Hisham. Ibnu Zakwan tak terlibat. Maknanya bacaan dia biasa je. Seperti Hafs. Kalau ada dua hamzah, bunyikan kedua-dua hamzah tersebut. Tak ada tashil di situ dan tak ada idkhal. Itu Ibnu Zakwan. Tapi kalau Hisham, tengok Hisham ada caranya seperti yang kita dah jelaskan tadi, boleh idkhal alif dengan tahqiq dan boleh tanpa idkhal alif seperti mana riwayat Hafs. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Tertanya ni, surah Al-Nazi'at tu bukan ayat 67 kan Ustaz? Saya tengah tengok. Dia tak sampai. Dia ayat 10-11. Ayat 10-11. Oh, okey. Ustaz betulkan terus. Ini copy paste lah ni. Ya, terima kasih Dato'. Okey. Yang lain dia ada kat mana nak tentu. Okey, ayat 10 dan 11. Ini dua ayat kan? Dua ayat. 10 dan 11. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam surah An-Nazi'at, boleh buka surat 583. 583. Jumpa surah An-Nazi'at. Sekarang ini kalau surah An-Nazi'at dia berada pada dua ayat. Istifham tu. Ayat 10 ada istifham. Apa ayat dia? Ayat 10 yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Kemudian aidza, itu pun istifham. Aidza kalau merujuk kepada Hafs. Inna dan aidza, tapi bagi Ibnu Amir tempat pertama sahaja yang dikekalkan dengan istifham, tempat yang kedua dibaca dengan khabar. Boleh ya? Okey. Jadi jumlah dia semuanya adalah 11 tempat. Baik. Istifham berulang-ulang. Baru keluar tajuk. Dah habis keluar tajuk. Istifham berulang-ulang. Okey. Baik. Ini Ustaz ada untuk memudahkan tuan-tuan dan puan boleh merujuk balik kepada muka surat. Tempat pertama tadi muka surat 249. Surah Ar-Ra'd. Boleh buka surah Ar-Ra'd. Muka surat 249, ada catatan di situ. Kalau tuan-tuan dan puan dah ikuti metodologi sebelum ni, Qalun ke Waras ke, Ustaz rasa bermula daripada Abu Am menggunakan Quran yang sama dalam perbincangan kita, bermakna tuan-tuan dan puan dah buat catatan sebelum ni untuk qiraat lain. Masuk pula Ibnu Amir. Tapi kalau sekarang ni tuan-tuan dan puan bersedia dengan Quran Ibnu Amir, Ustaz tak pastilah muka surat dia sama ke tak yang Ustaz tunjuk dengan riwayat Hafs ini. Mungkin sama, mungkin sama, ataupun tuan-tuan dan puan boleh buka Quran Hafs sendiri. Ustaz sebut muka surat ini merujuk kepada Quran Hafs ya, 249. Kemudian muka surat 286 itu daripada surah Al-Isra ayat 49 ya, muka surat 286. 286. Kemudian muka surat 292 surah Al-Isra juga 292 ayat 98 di situ. Okey. Kemudian muka surat 347 ya, 347 muka ayat 82 surah Al-Mu'minun 347. Muka surat 410 ya, 410 surah As-Sajdah ayat yang ke-10. 410 itu yang kelima. Yang keenam muka surat 446 surah As-Saffat ayat yang ke-16. Ya. Ayat 16 muka surat 446. Ya. Tadi muka surat 410 tu surah ke apa? As-Sajdah.
Betul? Tak. Tak. 10. 410 bukan surat 410. Ah, Surah Ar-Rum. salah. Bukan 410. Surah As-Sajdah. Sekejap 5. 415. Betul, 415. Ini kenapa tak sebut hari tu 410. Sebab dia 415 dia bulat. 5 tulisan Arab dia bulat. Kosong. Jadi Ustaz ingatkan kosong. Okey, 415 ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan tengok 415 tu surah Sajdah. Ayat 10. Ayat 10 Okey, ayat betul ya, ayat 10. Betul dah. Betul lah, 10. Satu titik. Okey. Yang ke-6 446, muka surat 446, ayat yang ke-16. Okey. Surah As-Saffat. Okey. Yang ke-7 448. Sebelahnya je sikit je. 448 surah As-Saffat ayat yang ke-53. Okey, 53. Kedua, okey. 535 dalam surah Al-Waqi'ah. 535 ayat yang ke-47. Okey. Baik, itu ayat 47. Yang ke-9. Yang ke-9 muka surat 399. Kita balik 399. Surah Al-Ankabut. Ayat yang ke-28 1, 29 1. 28 dan 29. Okey. Okey, baik. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10 surah An-Nam muka surat 383. Ada jumlah tadi sebelah kan? 383. Okey, ayat yang ke-67 dan yang terakhirnya yang ke-11 surah An-Nazi'at. Muka surat 583. Tadi dah sebutlah. Ayat ni dah betul lah ayat 10 dengan ayat yang ke-11. Jadi itulah tempat tuan-tuan dan puan-puan yang ada istifham berulang-ulang merujuk kepada Quran Hafs. Jadi dalam bacaan Ibnu Amir melibatkan Hisham dan Ibnu Zakwan yang kita dah jelaskan tadi. Cara bacaannya berbezalah dengan Hafs, dan bila ada dua hamzah berbeza pula antara Hisham dengan Ibnu Zakwan. Okey. Habis. Yang tu. Ustaz. Ya. Kalau dalam surah Al-Nazi'at tu dia ada wakaf Ustaz. Jadi dia boleh baca sambung juga kan, kalau sambung je kita baca gitu. Ada wakaf maksudnya apa Kan dia ada 10 sebelah tu kan? Kan dia tidak, maknanya kalau dalam satu tu dia macam tak berulang lah kan? Kan macam mana Ustaz? Sebab dia kan ada wakaf. Bukan wakaf, ayat lah, ayat. Kepala ayat tu, dia ada kepala ayat tu. Itulah jadi, kita sebut tadi kita sebut istifham berulang-ulang sama ada berada dalam satu ayat ataupun berada dalam dua ayat. Awal tadi sebut satu ayat atau mengambil kepada dua ayat. Tapi dia berturut-turut, bukan ayat 10 satu, ayat 21. Tu tak dipanggil berulang-ulang. Dia duduk dekat-dekat. Ya. Maknanya kalau kita wakaf pun kita tak kena baca ikut yang tu lah Ustaz. Betul. Dia sama ada wakaf atau wasal, dia dah masuk dalam macam fasyi huruf ataupun dalam bab usul yang kita sebut tadi lah. Dia dah tentukan tempat pertama bacanya apa, tempat kedua bacanya apa. Okay. Terima kasih Ustaz. Okay.
Baik, itulah jumlah semuanya ada 11. Ya, 11 semuanya. Okey, kita pindah kepada yang terakhir untuk malam ini. Sikit saja kita sentuh tentang bab dua hamzah dalam dua kalimah. Yang satu kalimah dah selesai. Ya, sekarang yang dua kalimah. Yang dua kalimah ini senang saja. Tajuk yang kedua ni senang saja, dua hamzah dua kalimah. Al-hamzatani min kalimataini. Dia bahagi kepada dua pula. Di situ ada yang sama baris, ada yang berlainan baris. Jadi bacaan Ibnu Amir adalah seperti riwayat Hafs. Sama dengan kita. Jadi tajuk ini tak susahlah. Yang dua hamzah dua kalimah ni tak pening sangat. Yang pertama tu tak adalah pening sangat pun. Cuma nak kena faham betul-betul je. Dia tahqiqkan kedua-dua hamzah. Ya. Dia tak susah macam kita baca Abu Amr, macam Qalun, macam Warash, tak susah sangat. Sebab dia sama dengan Hafs, dibaca dengan tahqiq, kedua-dua hamzah sama ada bersamaan barisnya ataupun berlainan baris. Mana bersamaan barisnya? Kalau hamzah baris atas yang pertama, yang kedua pun baris atas. Kalau berlainan baris, mungkin hamzah pertama baris atas, hamzah yang kedua baris bawah. Tapi dari segi bacaannya adalah sama dengan riwayat Hafs. Ya? Okey. Ayat tergantung situ, sama ada, dah masuk tajuk baru. Jadi apa pun alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita selesai pada malam ini beberapa tajuk yang kita bincang, bermula daripada biografi Imam Ibnu Amir, kemudian masuk bab basmalahnya, kemudian kita bincang pasal mad dan qas, kemudian kita bincang pasal dua hamzah ini, satu kalimah, ada barisnya, yang baris atasnya, baris bawahnya, baris depan, dan kita akhiri dengan dua hamzah dalam dua kalimah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi gambaran umum kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang seluk-beluk bacaan qiraat Ibnu Amir pada tajuk yang dibincang pada malam ini. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung masuk kepada tajuk-tajuk yang baru pula tentang metodologi qiraat Ibnu Amir. Ya. Alhamdulillah setakat itu perkongsian daripada Ustaz. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh bertanya, dan kalau tak ada kita berhenti di sini. InsyaAllah kita sambung pula pada minggu yang akan datang. Ustaz, nak tanya boleh Ustaz? Ustaz? Boleh. Belum ada tadi yang tajuk kecuali tadi, yang kata Ustaz cakap kan, dibaca isqat hamzah pertama dan tahqiq hamzah kedua. Ada tadi. Okey. Yang slide mana yang isqat hamzah yang pertama. dikecuali tu. Yang kalau dikecuali tengok tentang surah Fussilat. Betul. Okey. Kalau dibaca kenyataan Ustaz tu dibaca isqat hamzah pertama kan. Maknanya kalau isqat hamzah tu bermakna Ustaz kata buang hamzah pertama Betul. Isqat tu makna gugur lah. Gugur hamzah. Maknanya gugur. kalau dalam ayat ni tu maknanya yang hamzah pertama tu tu kan. Hamzah pertama yang hamzah kedua tu kalau ada juga kan yang Hafs kan. yang tas. Betul. Dia biasanya ada dua hamzah ni. Asalnya ada jamiyun. Yang mana yang pertama, yang mana yang hamzah kedua? Yang pertama ni yang nampak macam kepala ain ni yang pertama. Yang kedua ni yang ada tanda titik atas alif ni, ini yang kedua. Jadi ayat yang Ustaz tulis tu. Okey. Yang Ustaz kata dibaca isqat hamzah pertama. Maknanya dibaca isqat tu maksudnya maknanya kita dibuang. baca dibuang hamzah pertama, tapi sebab tu wujud. Jadi macam kita baca. Okey, kalau ayat yang Ustaz sebut ini dibaca isqat hamzah pertama, maknanya dibuanglah. Dibaca denganlah, dibaca dengan mengisqatkan hamzah. Kalau ayat yang cantiknya gitulah. Dibaca dengan mengisqatkan hamzah pertama. Ya.
Dibaca isqat hamzah pertama tu ringkas. Kalau nak ayat yang lebih komplit, lebih sempurna, mungkin Ustaz kena sebut dibaca dengan membuang atau dibaca dengan mengisqatkan hamzah pertama. So, hamzah pertama yang A kita buang. Dan tahqiq hamzah kedua, maknanya kena baca dengan jelas hamzah yang kedua. Mana hamzah yang kedua? Kalau merujuk kepada Quran Hafs yang ada titik ini merupakan hamzah yang kedua. Asalnya a'jamiyun. A'jamiyun itu yang asal. Tapi Ibnu Amir baca buang satu hamzah, tinggal satu, makna bunyinya ialah a'jamiyun. A'jamiyun. Bunyinya macam tu. Bunyi je macam tu, tapi di punya tulisan tu masih ada lah hamzah pertama tu, situ kan Ustaz? Ada. Yang pertama dah buang. Tapi yang nampak pertama yang dah dibuang. Ini Ustaz ambil Quran Hafs. Ini bukan Quran Ibnu Amir. Ini Quran Hafs. Jadi kalau buka Quran Ibnu Amir yang Hisham memang tu, tak ada lah. dia Tak ada lah. satu hamzah je lah. Dia tak Memang ada tak ada lah dua. hamzah tu, depan tak ada hamzah lah. Mana gitu? Depan tu ada satu je lah. Dia tak ada dua. Dia asal ada dua. Ada dua hamzah. Asal dua. Buang satu, tinggal satu. Mana ni cara penulisan dia macam ni kan kalau Ibnu Amir ni? Cara penulisan dia? Bukan kan? Dia tak tulis macam ni lah. Dia tak ada lah yang alif ada titik ni. Dia pakai satu. Yang titik ni dia akan letak hamzah lah. Titik tu simbol bagi tashil. Okey. Faham. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, baik. Alhamdulillah selesai. Ada lagi, insya-Allah kita akan bincang pula. Okey, wallahu alam. Kita jumpa besok pula bagi yang nak ikuti tentang tilawah ataupun tadarus qiraat hamzah, bacaan sambung-sambung. Kita dah pun banyak juzuk yang kita dah baca. Besok pukul 5 suku sampai 6.30 dan ataupun ikuti pada minggu hadapan. Sekali lagi untuk Ibnu Amir, ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami ya Allah apa yang kami lupa dari Al-Quran, ajarkan kami ya Allah apa yang belum kami tahu daripada Quran. Bila kami ya Allah kekuatan dapat baca Quran, dapat belajar Quran, dapat mengajar Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.